bahagian ni kalau baca menangis. Dan kalau beli buku pun tak salah baca sehari selai. Sehari selembar. Saya ni tuan-tuan, buku Muhammad ni, saya ingat kan saya dah tak boleh dah nak pergi bacaan kali ketiga semua. Sebab saya dah kenal buku ni. Jadi saya akan ngekalkan bacaan saya dalam bahagian perpecahan. Kerana itu bahagian yang menitikkan mata dan paling dekat dengan diri saya. Itu membaca bahagian selepas bahagian sirah memperkenalkan Nabi Nabi Ibrahim. Dan dia ada 12 bab pertama tentang Nabi Ibrahim. Saya akan pergi terus jam kepada perpecahan di mana kesedihan Siti Khadijah ketika peringkat awal Nabi mengembangkan Islam, di mana ramai orang-orang yang Siti Khadijah lihat mereka sangat menyayangi Nabi tapi mereka tidak mendapat hidayah. Siti Khadijah sehari-hari ni bahagian ni kalau baca menangis. Bahagian Siti Khadijah. Kemudian saya jam. Yang menyusahkan Rasulullah. Kalau kita baca bahagian hujung tu